Walaupun saiz kecil tapi dia ada banyak mode cahaya. Kalau korang tekan sekali, dia akan nyala malap macam ni. Yang ni kalau korang nak pakai lama, pakai mode pertama ni. Bateri dia lebih tahan lama. Kalau mode kedua, dia lebih terang sikit. Kalau mode ketiga, yang ni yang paling terang. Lampu ni macam-macam function. Korang boleh standby bila waktu kecemasan. Korang boleh standby bila bawa pergi camping. Korang boleh standby dalam kereta. Bila kereta rosak, mudah untuk korang repair walaupun dekat tempat gelap. Dekat bahagian dalam dia ni, temperature warna korang boleh ubah tau. Sebab LED dalam dia tu jenis campuran putih dan oranye. Jadi korang boleh adjust warna ni. Putih boleh, kuning boleh, orange pun boleh. Yang ni lampu portable yang jenis rechargeable. Lampu ni banyak mode cahaya dan banyak cara untuk gantung. Kalau korang tengok bahagian belakang dia ni, dia ada satu magnet yang sangat kuat. Mudah untuk tampal dekat permukaan besi. Kalau korang buat kerja mana-mana, tampal je lampu ni, terus buat kerja. Gantung dekat atas, terus sula ke bawah. Kalau korang nak gantung dekat kemah yang tak boleh lekat dengan magnet, pakai je dia punya cakut yang tersembunyi macam ni. Gantung dekat kemah, terus boleh jadi lampu utama. Kalau nak jadi lampu meja pun boleh, kaki dia ni korang boleh buka-buka macam ni. Jadi kalau korang nak cari lampu portable yang jenis rechargeable, lampu banyak mode cahaya, korang boleh check lampu ni dekat link video.